gambar ini adalah penemani hidup aku. Memang seronok aku tengok gambar-gambar ini. Hilang segala penat lelah aku. Keluarga aku, isteri, anak-anak, jiran tetangga macam Regitan, Selva dan Petrina, semuanya adalah sebahagian dari asam garam kehidupan aku. Memang kalau dilihat dari sudut gambar, nampak bahagia. Aman damai aja kehidupan aku. Tapi jangan tertipu. Di sebalik gambar itu semua, terselip 1001 kisah suka duka. Dan hasilnya ialah gambar-gambar yang aku sedang lihat sekarang. Berapa? 13 bungkus nasi ayam. 13 nasi ayam bungkus. Dek. 7 bungkus, Bang. 7 bungkus. Sup asing, Bang. 7 bungkus sup asing. 7 bungkus nasi ayam. Sekejap ya, sekejap ya. Dengar sini. Hari ini kita dikunjungi oleh pelanggan yang jumlahnya luar biasa. Ya? Tolong cepat sikit supaya semua pelanggan kita dapat servis yang cepat. Ayam kita dah habis. Nasi pun makin sikit. Macam mana ni? Shh, jangan merungut. Ini rezeki namanya. Dan habis semua. Hei, masak juga nih. Pelanggan ramai lagi nih. Nuh, beratur-atur kat luar. Nasi Nasi pun makin sikit. Nasi pun makin habis. Sekarang telefon Timah. Ni, telefon Timah. Dah telefon belum? Belum telefon lagi dan habis baru nak telefon. Cepat, pergi telefon sekarang. Hei, masalah. Hello Kak Tima. Kak Tima kat mana? 10 minit lagi saya sampai. Sekejap je lagi. Boleh tak hantar ayam 50 ekor? Saya dalam perjalanan lah ni. 10 minit je, tunggulah sekejap. Boleh tak? Sekejap lagi saya sampai, ya? Itulah, Pak Sani itulah. Bising-bising pula. Tunggu cepat sikit, Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kau tunggulah aku kat situ sampai aku datang, Akak, yang tersengih tu sebab apa, Kak? Macam kamu busuk. Biasalah, Din. Pelanggan nak ayam. Nak cepat, nak banyak. Semuanya nak cepat. Bagi tahunya lambat. Dia ingat kita ni robot ke apa? Boleh petik je terus sampai. Sakit pula hati aku. Kak, jangan dia layan orang macam tu, Kak. Biar lambat sikit, biar nantak dia kalang kabut. Din, tak boleh macam tu, Din. Biarpun lambat, walau macam mana susah. Ini Tima Ayam Daging. Tima Ayam Daging mesti melayan semua pelanggan-pelanggannya. Mesti pergi menghantar segala ayam. Kak. Relax, Kak. Jangan terlalu bersemangat sangat. Malu orang tengok. Lala, Din. Aku nak pergi hantar ayam dekat restoran nasi ayam Duda tu. Penjaga kedai tau. Ya Allah, ya Tuhan. Kepada Kau-lah kami mampu memintakan segala-galanya, ya Allah, ya Tuhanku. Engkau berkatilah pekerjaan kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami berserah segala-galanya ke atasmu kepada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkaulah Maha Pemberi rezeki kepada hamba-hamba-Mu ini, ya Allah. Amin. Apa tunggu lagi? Kerja! Cepat! Hei, orang kat luar sana dah beratur-ratur menunggu nak makan nasi ayam. Engkau tersenyum-senyum, tersengih-sengih. Macam aku tak bayar gaji aja. Nih, beras kau dah siap dah? Dah basuh? Dah basuh siap? Dah siap. Dah basuh siap, dah kering semua dah? Nanti aku nak tanak? Semua dah. Dah? Ju, remehkan sup betul-betul. Kalau saya kata 20 minit, jangan lebih dan jangan kurang. Walaupun seminit sekalipun. Faham? Nih,
Ayam madu dengan rempah-rempah semua dah siap. Aku tahu masak. Semuanya aku nak kau sediakan. Aku sampai masak, aku masak je, aku ambil, aku campak. Itu aja. Aku tak nak, aku yang uruskan semua. Engkau mesti uruskan semua sekali. Hari ini aku nak masak resipi spesial untuk pelanggan-pelanggan. Faham? Siap! Oh, ayam kita tinggal lebih 10 ekor je cukup tak? Berapa ekor? 10 je. Pasal apa 10 ekor? Kan aku beli 100 lebih. Mana yang lain? Dah habis? Ya, semua dah habis, bos. Baru bagi tahu aku. Apalah kau ni menaga apa kau ni? Sekarang telefon Timah. Baik, bos. Telefon Timah Dagen katakan aku suruh dia hantar 150 ekor. Baik. Sekarang juga. Sekejap lagi orang sampai lah. Kau ingat kau seorang je ke pelanggan aku. Sabarlah Siti orang tua ni pun. Telefon nak banyak kali mana pun Sani, aku takkan jawab daripada aku dengar suara kau. Baik akulah yang uji nasib. Kan kau uji. Sungguh ku aku dibuatnya tahu tak? Terasa kau bersama. Kedek lembab macam orang tua. Siapa yang 2 kali hantar ni? Apa hal ni? Kedek orang tua. Lampau orang tua ni tau. Ni dah main maruah ni. Kedek-kedek ya. Baik. Kau terimalah pembalasan aku Sani. Aku perlahankan kereta aku sekarang. Ni dia terkedek-kedek. Ni dia. Jalan. Ni dia terkedek-kedek. Oh, Cik Timah dah sampai rupanya. Ingatkan sesaat tak jumpa cari restoran saya, tak jumpa cari kedai nasi ayam saya. Berapa lama dah tunggu ni? Awak nampak tak tu? Bergatur-gatur orang nak makan nasi ayam tu. Saya tanya ni. Nasib baik yang beratur tu semua pelanggan tetap saya. Kalau tidak, dah berbakul-bakul saya kena maki. Saya ingat awak ni pekak lah ni. Cakap tanya buat tak tahu aja. Macam inilah Cik Timah. Lain kali kalau pekerja saya telefon minta ayam, tolong hantar ayam dengan segera juga. Kalau awak duduk tempat saya ni macam mana awak rasa? Bila ramai pelanggan-pelanggan berdiri nak beli nasi ayam tu. Kalau tak tahu konsep berniaga dengan betul, jangan berniagalah. Duduk kat rumah aja lipat kain. Hei! Banyak bunyinya dah. RM1,200 sekarang, tunai. Apa Abang Pandang? Cepatlah. Bergurau senda pula. Dek, terima kasih, Dek. Buka pasal malam nanti, duit baru. Terima kasih. Mak, apa cerita? Cerita apa? Macam biasa kan? Macam biasa apa? Mak gaduh lagi kan? Gaduh dengan siapa pula ni, Jimmy? Apa yang kamu merepek ni? Alah, Jimmy tengok muka mak ni monyok sehari. Mesti gaduh dengan Pakcik Sani lagi ni. Macam pepatah cakap apa? Sekilas ikan di laut, Jimmy tahu mana jantan dan mana betina. Habis kalau dah tahu, kenapa nak tanya lagi? Yang kamu pun sibuk sangat. Hal orang tua ni kenapa? Tak adalah, Mak. Hari-hari Mak bertekak dah macam anjing dengan kucing. Jimmy tengok Mak dengan Pakcik Sani tu. Cuba sekali Mak bertolak ansur dengan dia. Mak buat tak tahu kat dia. Mak jangan bertekak dengan dia. Takkan aman dunia ni?
Banyaklah kau punya aman. Dengan orang macam tu, kita tak boleh mengalah, Jimmy. Kalau kita mengalah, kita kalah. Kepala kita dipijaknya nanti. Biar sama-sama keras. Baru dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Rasa kan? Api dengan api memang tak boleh padam lah, Mak. Cuba api dengan air. Senang kena padam, sejuk. Berapa banyak lagi bahasa sastra yang kau nak keluarkan ni? Ha? Ikan di laut lah, anjing dengan kucing lah, api dengan api lah. Bosanlah Mak dengar. Kamu ni sebenarnya nak apa? Ha? Tak ada apa-apa, Mak. Jimmy cuma nak ingatkan, Mak. Ni bukan Jimmy cakap, orang tua-tua yang cakap. Kalau perempuan dengan lelaki yang selalu gaduh ni, dia ada jodoh, Mak. Jimmy! Mak, Jimmy pergi solat dulu, Ya. Hidangan istimewa. Nasi ayam lagi. Ya. Cuba jangan merungut. Syukur dengan rezeki yang ada. Negeri lain, negeri yang susah, nak dapat makanan pun payah. Kita kat sini mentang-mentang makanan banyak, memilih-milih pula. Jangan merungut. Allah murka nanti. Bukan nak merungut, ya. Tahulah kita ni buka kedai nasi ayam. Tapi janganlah sebab kita buka kedai nasi ayam tu, hari-hari kita nak makan nasi ayam ni. Bosanlah, ya. Hari ini nasi ayam bukan macam biasa. Hari ini special punya nasi ayam. Tengok. Di bawah ayam tu ada salad, ada tomato, ada timun. Dan biasanya nasi ayam dibungkus dalam polistiren. Hari ini ayah hidangkan special dalam pinggan yang berwarna biru. Ayah ni orang betul-betul ni mahir pula. Kalau Eli nak makan lain, Eli pergilah masak sendiri. Ayah boleh tumpang sama. Eli ni dah nak dara, tahu tak? Mesti dah pandai masak. Macam arwah mak pandai masak. Mana boleh, ayah? Mana Eli ada masa nak masak? Cuba ayah bayangkan. Pagi keluar, petang. Kadang-kadang tu malam baru Eli balik. Penat tahu, ayah. Tahu pun tak ada masa, ya. Habis ayah ada masa lah. Ayah pun macam tu. Masa mana ayah nak tumpukan kepada restoran? Masa mana ayah nak tumpukan kepada rumah tangga ni? Masa mana ayah nak tumpukan kepada persatuan penduduk kampung ni? Dan yang paling penting sekali, ayah nak tumpukan masa ayah kepada anak dara ayah ni. Kalau macam tu, ayah carilah calon isteri. Nanti garanti 100% ayah takkan sibuk. Nak cari isteri macam mana? Calon pun tak ada. Calon dah ada depan mata, ayah. Ayah jangan sisihkan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan makcik ni? Hei, kamu jangan nak sebut-sebut nama tu. Ayah rela terjun lombong. Ayah rela tak kahwin sampai tua daripada nama Cimah tu. Jangan. Ada ke Eli sebut nama Makcik Timah, ayah? Tak ada kan? Cukup. Dah. Ayah, orang tu cakap kalau lelaki dengan perempuan selalu gaduh ni maknanya ada jodoh. Ini hal gaduh ni hawan tua lah. Budak-budak jangan masuk campur lah. Alah, ya. Mula-mula gaduh lah. Lama-lama sayang. Nanti tak adalah kita nak makan nasi ayam ni je hari-hari, kan? Okeylah, ayah. Tak sabar nak tunggu saat tu, kan? Okey. Eli masuk tidur dulu, ayah. Selamat malam, ayah. Hari ni Eli diet.